Assalamualaikum geng. Jumpa lagi di channel aku, Man Muhammad. Hari ini aku nak pergi mancing kat satu tempat yang agak menarik dan of course sesuai untuk bawa keluarga. Tapi kali ni kita layan ikan air tawar pula. Nama tempat ni Laman Desa Agro Trading. Antara spesies yang ada kat sini ikan talapia merah, ikan patin, ikan keli dan juga ikan puyuh. Korang tak perlu risau kalau nak datang mancing sini, umpan ada dijual kat sini. Okey, jom beli umpan dulu. Ada. Bukan free ni, bayar nanti. RM3. Tak apa, nanti nak balik bayar. Nak balik nak bayar ikan, bayar sekali. Masa ni anak-anak aku dah tak sabar nak memancing. So aku cepat-cepat set upkan diorang untuk diorang start memancing. Al dedak. Oh, yang rangup tu ya? Apa dedak rangup pula? Mana dedak rangup? Ya, tak sabar. Ingat tak nak baling macam mana? Bismillah. Ini dia first cast of the day daripada anak aku. Tak payah jauh. Kolam ni tak besar. Sebenarnya anak-anak aku ni tak biasa main bottom ataupun guna pelampung. Sebab aku biasa bawa diorang pergi casting pakai soft plastik sebenarnya. So diorang pun sebenarnya first time gunakan teknik bottom. Aku pun tunjuklah macam mana cara ataupun konsep main bottom ataupun pelampung. Dia tunjuk sekali, dia tunjuk sekali. Sekejap biar. Okey. Okey, dapatlah. Ya, ikan pertama. Kita dapat ikan keli. Ikan keli. Cabut misai. Jadi. Yang lemah sangat. Warna geri-geri hitam. Alamak, lagi pula. Ya, ini dia. Okey. Tunggu dia makan betul-betul baru tarik. Apa yang buat dia dekat sikit? Dekat sikit lagi nak tarik. Tak apa. Sabar, dia tengah makan. Sayuk. Untuk makan. Kenapa tenggelam tadi? Cuba dapatkan, belajar. Sentap dulu. Bagi dia tenggelam. Tenggelam, okey, sentap. Okey. Tak buat lagi. Kalau tenggelam, bagi tenggelam lama sikit baru Ana tarik. Okey, tarik. Ya, dapat dah. Sangat terlepas. Ya, itu semalam tu. Dapat. Ambil dah. Berjaya. Sasasnya juga. Bawa atas ni. Wah. Rasa dia apa? Tarik makan kan? Malah pegang kan? Saya pegang lah. Masukkan. Dah. Siapa? Jadi? Makan. Macam. 2 ekor. Tapi merah ni okey kak. Tu. Jom kita tengok Mami pula. Nah, Mami. Lepas tu Hana. Tengok siapa yang kena dulu. Siapa yang Biar Luna, biar dia makan betul-betul. Ini namanya Lampung Lampung basic. Dapat.
dah menang dengan Mami. Ya. Bagi salam. Bebek, letak ais dulu. Dia nak. Tu, tunjuk kat Mami. Isha tadi nak letakkan gambar, dia tak nak. Sekejap. Ke Mami nak pakai apa? Macam Ica tu tak? Sekejap, buat projek gini buat. Dia hantingan titik tu, petara. Tu, ni. Wah, layan. Wah. Hari ni memang hari anak kedua aku. Hanya betul dia hari ni. Tengok tu, dia strike lagi. Sampai terbang lah ikan keli tu dikerjakannya. Mami sini. Dah. Okay. Abang sini. Jap. Stop. Isha letakkan gambar. Tu, Mami nak ambil gambar. Sini. Diamlah, jap. Oh, ingatkan. Tu, dapat lagi. Cuy, tiba-tiba tu pandai padahal kolam tu semuanya ada ikan. Nah, jadi Oh, pandai Ica mancing. Pandai ke? ini penuhkan lepas tu ratakan. Baik-baik yang tekan kuat-kuat sangat takut terkena apa? Terkena mata kain. Sibuk melayan isteri dan anak-anak. Ni baru aku set up untuk aku punya sendiri. Yeah. Agak-agak tu dapat. Tu dapat? Dapat? Ah. Ada video tak? Ada. Ya. Biar abang lagi. Wow. Ikut ya. Oh, Mami video macam mana? Dah berapa ya dapat ikan? Ica 3 kot. 4 dah. Dapat lagi ikan. Tak payah pakai pelampung pun dia tahu. Okey, dah. Makan. Aku tak payah makan. Dia cakap. Ica nampak bahan nampak ni kan? Berbelit 2 orang. Angkat je dulu, angkat naik atas. Angkat naik atas dulu. Tu dia. Ya, akhirnya. Di belakang sikit. Ni jangan angkat band sangat ni. Dapat juga dia orang semua memilih gambar. Koyum. Mami punya besar sikit dulu Didi. Ha? Koyum Gambar? pegang. Mami tangkap gambar kat dia. Ica lagi. Ica yang keberapa ni, Jah? Aduh. Pandai Didi. 1, 2, 3. Kan dia sedih pula. Dia tak pegang tidak gambar. Ikan mami. Cak, mana Hana punya? Aku tak boleh tadi lah. Hana punya dia letak. Dah letak dalam ni. Dah baru masuk. Mami ambil. Dia dah mati dah tadi. Dapat. Oi, melompat. Aku sambil duduk ya. Lepas tali. Nak gambar? Lepas tu macam Eh. dia dah pegang lah. Lepas kita pegang, kita longgarkan grip. Hmm. Lepas tu kita betulkan grip. Hmm. Kita betulkan grip. Kamera sikit. Kita balik. Kita balik. Dekat gambar ke yang ikan? Keli. Ajak. Ni bukan geli. Dah balik. Ni patin. 1. Bila dah Pandang balik. Didi. 1, 2, Lepas tu kita
3. Masuk dalam air kan? Memang seronok trip kali ni. Walaupun hujan turun, tapi anak-anak aku tetap bersemangat untuk memancing. Jumlah kesemua ikan yang kami dapat adalah 16 ekor, 13 ekor ikan keli dan 3 ekor ikan patin. Dan anak aku yang kedua tu yang paling champion hari ni. 8 ekor dia berjaya naikkan. Sampai sini saja video kali ini. Kalau korang ada cadangan tempat yang menarik untuk memancing, boleh letakkan di komen. Dan jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan komen. Okey? Seperti biasa, sebagai penutup, aku belanja gambar masakan hasil daripada memancing tadi. Ini dia, asam pedas ikan patin. Jumpa lagi di video yang akan datang. Bye-bye.